parents punya kerja lah. Dia orang kan dah salam keruk kan. Terus tanyalah berapa semua. Dah itu pun orang tukar masak yang ni kan. Nak kena tunggu lepas seminggu, lepas 2 minggu baru dia datang rumah. Okey sekalian beras pakai berapa? Ni pakai apa? Ni pakai apa? Baru dia cerita kan. Semua gini RM15,000. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Okay, Assalamualaikum. Welcome to episode 10 DM Bros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Aidil? Baik, alhamdulillah, sihat-sihat walafiat. Sihat-sihat orang muda. Muka macam ada seri-seri je. Biasalah kita seri-seri dah duduk macam gini cantik-cantik ini kan. Seri apa? Seri pengantin. Seri pengantin. dah berapa lama Abang Aidil ijab kabulkan? Lama tu tak lama lah, tapi baru 9 agaknya. 9 lah. Alah, 8-9 itulah. 8-9 kalender lah. Alhamdulillah. So dah ada cahaya mata Abang Aidil? Cahaya mata alhamdulillah yang di dunia ni dikurniakan 5. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga orang kata sakinah mawaddah warahmah orang kata ya. Amin. Abi dulu boleh? Abi. Amin. Okey Abang Aidil. Ya Abang Aidil. Apa dia? Okey. Apa ni episod hari ni ditaja oleh Itna Services. Masya-Allah. Itna Services. Okay. In the name of Allah. Kalau apa-apa, kalau korang nak beli produk ni, bolehlah hubungi kami di 80530910 ataupun contact.abrevolution@gmail.com. Okey, apakah produk daripada Itna Services? Okey, kita ada suplemen. Itulah berbual pasal kita nak menyerikan diri ni kan Abang Aidil kan? Betul. Sebelum ataupun sesudah ijab kabul ni. Bila sebelum ijab kabul ni perlu. Kalau ikut betul sebulan. Kalau Abang Aidil yang kalau Abang Aidil jagalah. Abang Aidil 1 month aku nak jumpa kau. Oh betul lah, memang macam gitu Bukan dia cakap. Kalau Abang Aidil yang jaga. Bukan dia cakap nak kena pergi urut ke? Urut tu yelah tu spa-spanya. Tapi kita nak kena jaga dalaman kita, luaran kita, semua segala-gala, atas bawah semua kiri kanan kita semua nak kena jaga. Dalaman dengan memakan kapsul ataupun suplemen harian harian untuk masa depan dan masa akan datang. Akan datang samalah kan. Betul. So daripada Itna, diorang ada VR4 kapsul kapsul yang mempunyai 100% black ginger extract orang kata. Black ginger. Kita ambil botol dia Okay guys, kat TikTok this is the bottle VR4 kapsul daripada Volton. Okay, daripada Volton. Volton International. Ni sampel lah ya. Betul. So selain daripada kapsul, orang pun ada juga minuman seperti teh susu percampuran dengan ekstrak halia hitam dan juga Brazilian Arabica coffee. Okay. Ya. So sama juga daripada Volton. So diorang namakan produk beliau V Cafe. Ada kopi, ada teh Ada kopi, ada teh. Oh, kapsul ni bagus Actually ini benda kita dah test sampai Aidil minggu lepas. Yang ini kita dah test lepas dengan orang yang ini baru Abang Aidil jangan nak buka sekarang makan. Kau letak balik. Abang Aidil letak balik. Dia cuma kena makan 1 hari 1 kali. Tak ada, kita kasih orang test. Boleh. Yang kita invite dia tak minum kopi, tak minum teh, tak minum air panas. Mungkin dia makan suplemen. InsyaAllah. Tapi bagus rasa ni Nanti nak review lah lagi ni. InsyaAllah. Okey, tanpa berlengah masa lagi Abang Aidil, siapa yang kita jemput datang ke set hari ni, podcast kita? Set hari ini kita mengundang usahawan muda. Masya Allah, usahawan muda usahawan muda. Tapi abang rasa dah berjaya lah. InsyaAllah, amin, kita doakan. Dah berjaya lah. Teruskan. kira daripada luaran orang kata beraneka corak orang dia. Oh. Full of
orang kata Seni? Seni. Orang seni ni agaknya. Tapi dalaman dia ada tanam. Tanam apa? Tanaman. Ada bunga ditanam. Ada bunga di dalam. Pasal tengok macam gini, tapi dia menghiaskan, menyatukan. Faham tak? Dia buat event, dia buat wedding. Sebenarnya abang suka buat kerja wedding ni tau. The Heart Got Garden, I think. Ya. Okay, Abang Aidil kenalkan. Beliau adalah nama dia tak ada tulis Korang pun. Aku mana hafal. Okey, Abang Aidil, tanpa berlengah masa kita memperkenalkan seorang tadi usahawan. Usahawan yang muda yang berjaya. Yang hati Masya Allah. ada taman. Hati ada taman. Siapakah beliau? Beliau adalah yang Abang Aidil kenal je lah, kenal namanya, nama pendeknya kan. Didi and Friends. Yalah, betul lah. Didi and Friends. Oh, friends. We are friends. Yeah, correct. Didi and Friends. Kita bro. We bro. Didi and Bros. Yes. Didi and Bros. Okay, Abdul Didi Saifuddin. Betul Masya Allah. Okay, maybe Didi nak memperkenalkan diri beliau. Okay, nama Didi Saifuddin daripada Ijab Kabul Wedding SG. Okay, so basically just to let everybody knows lah. Jadi this Ijab Kabul is from my buddy, and his wife. So You take over lah. No, it's not taking over. We are doing things together. Together. Because they know that I love doing this thing. Means event lah. Yes, correct. Same. I also event. Same. Same. Yeah. So this company, you speak English lah, cannot Malay Malay InsyaAllah. Kita try dua-dua boleh? Okay, boleh? we can. Pasal dia memang I also, my English also powderful and Malayu. Malayu kan? Powderful. Power lah. Malay one powderful. Malay higher pada tang. Okay. Okay, try. It's okay. Continue. Aku dah melalut je. Okay, so this company, from what I know, is actually dia dah quite some time, few years back dah buka. Cuma dia are not active. I think 2018 to 2019 lah. Established. Sebelum COVID lah. Yes, correct. So basically, they during that point of time, they not that doing everything all out yet. Belum nak betul-betul menunjukkan siapa beliau, siapa company tu. But only early this year baru they start to macam kira all out lah. Semua all out to do things and exposure lah, senang cakap. Masya Allah. Tapi masing-masing kita sebelum concentrate on Ijab Kabul, kita actually we are working like for myself, I'm working freelance with wedding companies lah. Sama. Yeah, for my buddy itself, dia dengan abang dia company. Okay. Wedding also. Yes. Okay. So lepas tu semua kira ada freelance tempat masing-masing, tapi benda ni adalah, company ni adalah. Yes, correct, ada. Okay. So di mana timbul minat ataupun that drive for you to be in this industry? Okay, kalau cakap sejujurnya, kira ni industri wedding lah. Industry wedding. Wedding Okay. Sejujurnya, I started when I was 17 years old. 17 tahun. 17 tahun. So during that point of time, kira masa zaman nakal kan, nak hidup berdikari. Lari rumah, tinggal rumah makcik. Then start to having my own kira kerja untuk earn to buat Cara hidup dia. Yes, correct. Ni confirm budak pasal dekor ni. Yes, correct. Pasal dekor. Dekor team, yes, correct. You ada ikuti. Pasal case money, lari rumah. Apa lagi? Kan? Habis lari rumah duduk mana? Rumah makcik. Duduk rumah makcik. Duduk rumah makcik. Tak duduk dengan setingan-setingan mana lah. Tak. Zaman tu dah tak ada setinggan lah kan? Tak ada. Tu zaman tu dah flat, bukan kampung lagi. Tak. Kan ada setinggan duduk dekat East Coast. East Coast tak. Tidak. Pasal tak ada kipas mengharapkan angin dia. Itu apa, tent committee Tak ada. Muka dia tak duduk tent. Dia tak ada duduk khemah. Muka dia tak. Ni duduk mana pula? Duduk rumah saudara, makcik. Okay. Kira ada rumah lah untuk duduk. Pasal ada orang dia tak ada rumah, dia duduk bawah khemah. Dekat dalam Singapura tau. Betul. Pernah dengar juga. Pernah kan? Sian hidup dia tu. Sedih lah. Tapi yang ni cerita dia duduk rumah. Continue your story. Yeah, so ever since 17 years old lah, kira dulu yang time tengah sekolah ITE. Tengah ITE time Okay. Yeah, ITE. So post kerja part time. Post secondary lah.
Yes, correct. Stationery Stationery. ITE. Stationery kan. Yelah, lepas tu kira dah habis secondary. Betul. Dah habis secondary ITE. Betul. Aku continue. So yalah, tinggal rumah makcik, sekolah, at the same time kerja part time waktu malam untuk set up deco kat bawah blok and so on. So daripada 17 tahun tu kerja actually I work with my orang panggil datuk saudara. So after dia meninggal dunia, the company diorang dah tak ada lagi, they sell off. Then after that I start to find siapa-siapa yang wedding owners yang kira buat deco kat bawah blok kan. I approach them, I say I want to work part time lah. Minggu-minggu lah. Minggu-minggu. So Besar tak gaji time tu? Soal gaji sensitif. Tapi nak tanya je lah, time ketika tu berapa? Dia kalau permulaan during that point of time kan, satu deco pasang is about $50 to $70. sekarang market berapa? Untuk budak-budak yang pasang deko gitu. So jejak about 100 Kan? Tapi sekarang budak pasang deko bukan budak-budak macam macam budak-budak Melayu macam nak naik tau. So yalah, then at the same time kira bila part I started to rasa nak ada lesen motor. Kan, then I cari kerja yang so called proper lah. In the sense kira I work part time also, tapi proper company, which is I work under F&B. Swensen. Swensen. Yes, I work Swensen. Swensen boleh sebut lah. Boleh lah. Okay. F&B lah. Kira pusing-pusing pun around that area jugalah. Correct. Jadi kena-mengena lah, kira pasal makan ke, pasal deco ke. Okay. Tak, pasal kita tanya pasal ni, pasal kita kan kemasyarakatan. Okay, so nak tengok your success kat mana. If you were to ask me about my journey working, actually banyak. Because I'm the type of person I like to try many things. I like to experience many things. So kalau nak cakap pasal line, I've been working under events, F&B, building maintenance, building maintenance, sales. So banyak lah. Because dulu kira tak ada tu niat nak kerja tetap. I work kira kerja tak ada SPF lah. Bukan ada CPF. Ada CPF. Cuma tak nak kekal. Tak nak kekal. Job hopper lah. Yes, correct. Bukan grasshopper but job hopper korang. Job hopper, guys. Okay. Because I just want to learn experience hands on. Because this one is for my own good. At the same time, I think kira kalau pengalaman satu hari satu hari macam building maintenance, satu hari kalau kita berkahwin ada rumah sendiri, everything can be solved by our own. Tak payah upah orang or this kind of thing. Betul. So I like to try new things lah, to be honest. Okay. Sampailah terus jumpa kira ni siapa, both of my good friends ni, laki bini, husband and wife. Diorang yang cakap, Adi kau masih nak bikin wedding tak? I say why not? I like this thing. So as mentioned tadi, your buddy memang dia pun ikut abang dia punya wedding company lah, used to lah kan. So the wife pun ada experience juga, atau what is the wife punya background? Okay, so basically boleh sebut nama diorang kat sini? Boleh. Okay, so tak boleh sebut. So the founder or owners of Hijab Kabul SG, Wedding SG, is actually Aidil Hadri and also Linda Hashim. Nama kenal tu. So Aidil Hadri dengan Linda Hashim ni, both of them are husband and wife. So that point of time they are working with Aidil Hadri punya abang, which is Andy Abdullah lah. Okay. Under A2 Management. Okay. Okay. And the Aidil Hadri punya wife ni pun ada own business that owned by herself, which is the original pisang keju lah, if you guys ever heard. Original pisang keju. Okay. Yang selalu kat bazar-bazar tu lah. Ya, betul. Kan, pasar malam pun ada. Okay, original pisang keju sedap juga tu. Lapar lah pula. Okay. Pisang keju ni cerita. Okay, lepas tu hari ni tak ada sponsor makan. Itulah. Jadi korang hari tak ada sponsor makan. Kalau ada makan boleh juga ngunyah-ngunyah kat sini. Lepas tu apa? Continue. Lepas dah kerja-kerja job hopper, lepas tu dia suruh masuk yang dia tanya soalan tu suruh join the company. Yes, correct. So I join lah. But you have a fixed job lah sekarang lah kan? As of now ada. Okay, lupa nak tanya, ni dah berumah tangga belum ni? Sudah, anak 4. Alhamdulillah. Masya Allah, anak 4. Pun dah dijab Kabul juga, Aidil. Betul. Aku ni banyak tau. Itulah. Tak ada macam okay lah, lagi success story. Apalah success story? Actually kalau cakap success, everybody kira apa-apa dia bikin
hidup seharian tu semua is successful lah. Kalau tak, dia takkan move on to another day apa. Aku tak tahu nak tanya apa yang dia suruh tanya macam daripada bawah naik atas tu apa benda ada pernah terjatuh ke, tergolek ke dalam kehidupan. Kalau jatuh dalam kehidupan memanglah ada. In a sense tu masuk saya tu kira keboruan sendiri, kira kerja main-main. Itulah bila part kena buang, itulah masa jatuh dia. Habis macam nak survive tu. Tapi does all this life lesson you input dalam you punya way of macam mana you have been feel by client? Pasal I believe you pun bikin sales for this Ijab Kabul kan? Correct. Ataupun you masih that specialist buat deco? Untuk zaman sekarang nak cakap pasal deco is a bit difficult because banyak dah sedia ada ballrooms. So there's no longer macam very minimal lah kalau nak jumpa client. Okay, so mana ballroom yang you all promote? We have various which is if I were to count total up to 15 to 16 ballrooms. Kena ikut bajet orang. Susah tak nak jual package in this generation? This generation, to be honest, yes, susah. Because I just to be frank, they want cheap at the same time luxurious. Sekarang gitu Kira kalau kalau nak cheap time COVID lah, makan aja tu bento. Tu paling cheap tu bilangan dia. Tak, tapi ni pun berbalik pada ikut kemampuan masing-masing. Yalah. Kan? Of course bila part klien, kita tak cakap klien, kita cakap diri kita sendiri. Bila waktu kita nak kahwin tu pun kita ada those majlis yang kita nak impikan. Majlis yang diimpikan. Tapi kalau kita pilih ballroom, of course there are certain things that we need to macam orang cakap tu, tahu the patterns lah. In the sense that macam deco semua dah siap ada. Tu dah apa cakap. Tak apa, tanya. Okay, nak dibandingkan wedding venue dengan kolong blok sekarang ni kan, ada still demand ataupun macam mana? Venue I can say still demand lah. Apart from kira bawah blok. Oh serius ah? Pasal budak-budak sekarang kira diorang nak senang, minimalis. So kalau let's say they were to choose void deck kan, void deck kira banyak ortodok sangat lah. Apa tu, banyak preparation nak kena plan, you know, this kind of thing. And to be honest, banyak orang yang nak kena ambil. Correct. Banyak orang fikir yang kira okay, kalau diorang engage kita je, kalau diorang buat block is everything under us. Actually no. So kalau diorang buat block, actually diorang nak kena sewa block tu sendirinya. They have to go themselves. Dan kalau untuk cleaning of the void deck after the event kan, diorang nak engage town council to clear the rubbish and so on. Betul. Okay, dorang punya pemikiran tu is aku engage korang, services semua ni korang kerja nak kena bikin. Tapi yang diorang lupa is kita provide wedding. Wedding, apa-apa kena dengan wedding. Okay, Abang Edi ada soalan? Oh tak ada. Yang sekarang punya generasi ni dorang lebih memilih ke ballroom ni pasal apa tahu, aircon. Banyak-banyak tu je. Okay lah. Yelah, salah satunya pasal aircon. Pasal Abang Edi tengok semua anak-anak saudara Abang Edi yang kahwin-kahwin ni semua suka pilih ballroom. Benda ni tersengit-sengit pula. Kesian aku punya manager tak pasang betul-betul kan. Okay, tak apa. Apa tu? Kira peredaran zaman lah. Kita ni dah terlambat sebenarnya. Masyarakat lain dah buat benda ni dah lama dah. Macam masyarakat Cina, diorang mana ada buat bawah kolong blok. Macam kita Melayu-Melayu ni. Diorang dah buat kat restoran-restoran. Masa dulu zaman tahun 80-an semua. Yalah, that will be my next question. Pasal maybe they don't know harga yang boleh dapat tu. Jadi kita ni sekarang dah ikut peredaran zaman lah. So Didi, average punya package void deck dengan venue ada standing ke atau tak? Cakap standing tu tak lah. Lagi mahal bawah blok ke venue? Bawah blok lagi mahal. Lagi mahal To be honest, yes. Pasal there are many set up to be done. Many set up and whatever thing that we provide under the void deck kan, kira semuanya nak katakan based on a la carte. Okay, faham. Okay, faham, make sense. Logic. Based on a la carte lah. Kira package dia memang makanan, deco. Yes, correct. Tapi dengan meja makan, all that. Tapi the thing is, kalau sekiranya kita tuk kolong blok tu juga, pasal certain client, kalau diorang pay guest tu ramai sangat, maybe they want to extend. So mesti ada additional charges for extra tables and chairs. Tapi kita nak pasang kain, wall wrap and so on. Ada yang extend tentage lagi Yes, correct. Jadi tu semua is additional lah. Which is that's why I berani say that bawah blok lagi mahal daripada ballroom. So kalau ballroom, the numbers of packs yang diorang nak tu boleh accommodate ke?
Okay, so how it works kita ballroom, there are different ballrooms and different packs of seating. Okay. Macam certain ballroom, the one per seating is 150. Knowledge dia bagus lah. Some is 300, some is 250, some is 400. So if let's say your guest is more than that, of course you have to play around with the timing lah. This one we will tell the client macam Okay. kira, How many hours are they given? Dorang dapat berapa jam kalau dorang nak masuk in venue punya Okay, package? so ballroom normally kita ada 2 time slot, which is pagi dengan petang. So pagi is from 11 to 4 and then 5 to 10. Dia about 4 to 5 hours per usage in the ballroom lah. Sekarang Yes, correct. So memang tu satu hari boleh selit 2 je lah. 2 timing Yes, lah, 2 correct, time dua slot. je. Tapi kalau example, what is the maximum capacity for that 4 to 5 hours? Okay, so below normally kita akan advise client kira kalau below 500 you can take that 4-5 hours lah. Tapi kalau beyond kan, it's very difficult for them to do the transition of guests coming in to tukar, because kita pun tak boleh macam diorang pun tak boleh halau diorang pay guest while eating, betul tak? So if more than 500 packs, we suggest to take the whole day lah. Wow. Yeah, whole day. Harga dia lagi naik ke lagi turun? The one based on hours. Macam Pandai dia jawab yes. So harga berapa average? Siapa yang kalau nak kahwin ni agak-agak berapa diorang nak kena standby ni? 20,000, 30,000, 40,000? Berapa zaman Abang Aidil tak apa. Itu sabarlah, kasih dia cakap Okay, dulu. Asyik cerita zaman aku je. Kalau cakap pasal tak ada apa-apa showcase ke apa-apa promotion apa ni kan, that one is of course about 15,000 and above nak standby. 15,000 and above. Okay, sekarang I tanya pasal you pay package. The best package, pasal ada nampak video-video korang pergi interview orang kan. Okay, yang package yang power mercun tu kan, apa kat dalam package tu yang korang kasih tu? Okay, kita ada 3 types of package, which is the love package. Love package cuma just basic package, which is deco, catering and venue. Then the next one kita ada loyalty package. Deco, venue, bridal atau photographer and also catering lah. Then kita ada long lasting package, which is everything is included, which is deco, venue, catering, bridal, photographer, videographer. Package dia nama seram-seram. Lagi-lagi yang last tu long lasting. Kalau tak long lasting macam mana tu? Itu terpulang pada individu lah. Berkat tak lah termasuk. Tak lah, ijab kabul is kira ijab kabul apa. So kalau ini ijab kabul, kita buat wedding pun tak meyakinkan, tak memastikan atau bukan 100% sure that we InsyaAllah lah, kita doa yang baik lah. kita yang can confirm yang kira korang pay ni lah. ni kira macam mana si seorang ketua keluarga tu menjalani. Wah, Masya Allah. Ni ketua keluarga ni berbual ni. Masya Allah. Keluarga bercakap ni. Dahsyat. So yang long lasting package tu, apa dia punya perks? Ada add-on yang macam tadi Abang Aidil cakap, berkat ke apa Berkat ke? tak ada ke? Tadi macam cakap tengah-tengah fikir berkat Okay. tak termasuk Okay, so to be honest, I'm so sorry, I ada berkat tu semua tak ada. Cuma masalahnya I nak elaborate tu susah. So it's easier for you to guys kan kira tag kita pergi social media ataupun contact us directly if korang nak kahwin. Dia segan. Bukan, pasal sekarang kita tengah ada ongoing showcase. Wah, Dan kita pun tengah sibuk nak preparing for September punya mega wedding punya. So September ada event lah. Yes, InsyaAllah. Okay, so Abang Aidil, back to you Tadi berapa harga paling mahal ataupun average berapa you nak kasi? 15,000 lah kita. 15,000 lah ke 15,800 900? Kira average 15,000 standby. Tapi Average lah, 15,000 tu talking apa about je? Abang Aidil tambah Abang Aidil kahwin 15,000 cukup? Ya ke? Betul. Abang Aidil punya zaman masih makan hidang lagi. Betul lah, Abang Aidil makan hidang. Dah meninggal dah orang tu. Mungkin waktu tu kira boleh dapat, Makan tapi hidang. of course kira Apa Satu beza dia meja. kalau Abang Aidil kahwin dah 9 tahun, Aidil pula dah tak ada beza sangat. Tapi Yelah. harga Aidil macam mahal pak. Tak, Abang Aidil punya time tu Members price. termasuk dengan dekor dengan memang gitulah lebih kurang. Kira macam cover balik sih. Orang salam keruk kita hantar balik dekat orang tu. Wah, alhamdulillah. Ada untung lagi. Jarang-jarang kalau Tahu cakap ada untung lagi. Duit salam tu Abang Aidil dapat. That is my parents punya kerja lah. Diorang kan dah salam keruk kan. Terus tanyalah berapa semua. Itu pun orang tukar masak yang ni kan. Nak kena tunggu lepas seminggu, lepas 2 minggu baru dia datang rumah. Okey, sekalian beras pakai berapa? Ni pakai apa? Baru dia cerita kan. Semua gini 15,000. Dah ada macam gitu ke? Zaman Abang Aidil.
Dia akan cakap beras pakai berapa, minyak pakai berapa, dia tunjuk tu apa bahan dia dah pakai kan. Kemah berapa semua, dekor berapa, terus kita bayar. Zaman tu. Tapi pada zaman tu dah kira dah cakap modern sikit tau. Tak lah, tapi kalau zaman tu pun mungkin that point of time, kira kalau ikut daripada segi gaji and so on, untuk to get that amount is also quite expensive lah. Betul lah, expensive sih. Macam dulu $50 satu toli penuh boleh dapat NTUC. Sekarang betul. Tapi yang masa makan hidang tak banyak lauk tau. For your wedding? Tak ada banyak lauk. Serius lah? Dia nasi biryani dam, dah ada daging. Lepas tu ayam masak merah. Lepas tu paceri lah. Gitu je. Lepas tu nanti ada anggur. Oh, itu yang buat mahal tu. Ini kira betul-betul macam zaman dulu-dulunya. Pasal Abaidil punya itu, masa time Abaidil punya kat bawah blok tu, kita punya konsep-konsep zaman dulu-dulu. Makan hidang. Satu meja 4 orang. Nak tengok dah duduk 4 orang baru hantar makan. Baru hantar dulang. Itu zaman kampung punya. Zaman gitu. Itulah konsep masa time tu. Sebab tu boleh dapat lebih kurang halal gitulah. Tapi kalau gitu pun quite pricey lah. To be honest. Yes. Oh lagi. Tak tahulah. Kita pokoknya apa orang salam, itu yang kita kasih balik. Okay, ni wedding jalan dulu baru bayar. Okay Didi, mungkin sebelum kita tarik orang tirai penutup orang kata dengan Abdul Didi Saifuddin pada Ijab Kabul Wedding. Okay, mungkin Didi nak wawarkan bila you all punya next showcase from Ijab Kabul Wedding. Okay, Ijab Kabul Wedding SG akan berada di Singapore Expo pada tarikh 12 hingga 14 September. Okay, so see you guys there. And sekiranya kalau waktu sekarang korang rasa ada apa-apa nak tanya, pertanyaan, you can just contact us kat kita pay social media, TikTok, Facebook and also Instagram. Ada kita pengumuman number, which is my buddies, Aidil Hadri, Linda Hashim, myself and also my wife lah, Siti Liana. Partner dia pun bersama rupanya. Actually I asked my wife to join venture with us lah. It's better. Baguslah, insyaAllah. Two happily married couple lah orang kata Ijab Kabul. Okay guys, bagus. tak lupa episod kali ini ditaja oleh Itna Services in the name of Allah. Okay, suplemen yang beliau ada adalah VR4 capsule supplement. You all boleh dapatkan. Ni yang Abang Aidil pegang. Ataupun V Cafe. V is Volten Volten Cafe Brazilian Arabica Coffee. Ataupun teh susu pencampuran dengan ekstrak halia hitam. So kalau korang nak order untuk diri korang, untuk family, untuk orang tua korang boleh order. Biasa makcik-makcik lah, korang boleh belikan untuk mak korang. Makcik-makcik kenal ni brand. Makcik-makcik, pakcik kenal lah. Kenal. So kalau korang nak letak korang punya order, kita Alhamdulillah di Ambrose orang kata dah disyorkan. Okay, we will handle this product. Alhamdulillah. Korang boleh contact kita di WhatsApp 80530910 ataupun contact.abrevolution@gmail.com. See you guys. Thank you. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya.